kenapa Puan Miss Lian datang daripada Sarawak hari ni untuk belajar G100 Academy? Okey, hari ini nama tu saya memang dah lama dah plan. Okey. Tu juga hari tu masa tu kelas Tuan Amir dan kelas lain lah. Okey. Kenapa kalau kita belajar fizikal ni kan lagi apa cakap lagi jelas. Kalau berbanding dengan online tu kadang-kadang kita dengar je. Lepas tu kita keluar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri macam tu. Kalau belajar daripada depan ni mana tahu dapat serap betul-betul kan. Lagipun kalau belajar kelas fizikal ni kita belajar sekali walaupun saya tak kisah datang dari jauh, asalkan kita ambil ilmu banyak-banyak untuk buat apa tu banyak kali macam tu. Berapa kos Puan Miss Lian daripada Sarawak ke sini? Dan saya dengar Puan Miss Lian bukan kelas hari ni saja, minggu depan 2 kelas lagi. Okey, kos dia nak kata sikit tu taklah, tapi kalau hari ini saya spend dalam pergi balik dalam 400 lebih flight je. Kalau termasuk Grab tu Grab ulang-alik tu dalam 200, makan apa semua dekat 1,000 lah untuk sehari sahaja. Lepas tu nanti next kelas bila lagi datang? Hari Selasa dengan Puan Sazana, minggu depan lusa lah. Lepas tu hari Ahad dengan Puan Fat. Kenapa tak stay je dekat KL? Sebab saya ada anak autism kan. Saya jenis ni ada seorang je anak. Saya tak mau tak mau jauh daripada dia lah satu. Lagipun kalau saya sini seorang, saya tak nak malam hotel seorang-seorang, tak berani lah. Okey. Saya dari jauh kan, lebih baik balik hari lah. Jadi apa harapan Puan Miss Lian selepas join G100 Academy ni dan balik ke Sarawak? Apa harapan Puan Miss Lian? Harapan saya lepas ni target saya nak capai MMD. Okay, nak bantu banyak-banyak penyimpan emas bawah saya. Lepas tu saya usahalah cuma walaupun ada lambat keluar tu lah, saya nak cuba satu-satu. Mana tahu saya join G100 Academy ni, mana tahu dapat ilmu sebab pengembangan seorang musafir. Mana tahu Allah kesianakan kita kan. InsyaAllah. Semoga dengan sebab pengusafiran datang untuk kelas, kejayaan tu tidak mengkhianati hasil lah. InsyaAllah. Tahniah Puan Miss Lian.